Beras. Makan, makan begini sikit je. Makan. في لحظة تديك Okey, kita dengar bunyi juga bunyi ni. Haiwan bunyi marah. أجدك دائما بجانبي بلا خيال كأنك نجمة في سماء الليل تضيء عن طريقي وتبعد عني الويل. Di antara nama-nama Allah, sifat Allah, adanya nama Al-Khaliq, pencipta. Kita ni dicipta. Bahasa Arab dia sebut makhluk. Pilih di kertas. Kertas tahu lah. Adik Aisyah dapat apa? Dapat biskut. Adik Amai dapat apa tu? Cekelak lah. Adik Aisyah dapat apa tu? Beras. Makan, makan begini sikit je. Makan. Tak makan? Nanti kecil. Oh. Siapa yang cipta kucing? Manusia. Bahan yang diciptakan dan siapa yang cipta? Allah. Cuba siapa nak naik atas nak cakap? Dia paling takut apa? Saya paling takut Lipas. Lipas? Okey, abang kita ada takut lipas. Tapi badan besar takut lipas. Sebenarnya saya pun takut lipas juga. Nabi Musa selamat sebab apa? Sebab Allah jaga dia. Adik-adik selamat. Bukan sebab cikgu jaga. Tetapi Tuhan yang jaga. Tuhan detik di hati-hati manusia yang ada untuk jaga adik-adik. Kalau kita nak dapat, kita nak Tuhan sayang kita, kita kena sayang Allah. Si celik dan si buta, tiada beza. Kita sama berpuasa. Senyum gembira walau tidak terlihat rupa. Gembira tak kala rezeki menyapa. Juada iftar istimewa singgah di jari sang hamba. Melirik senyuman, juada enak buat berbuka. Nasi Arab, bubur lambuk, rezeki daripada Allah untuk si buta. Si celik teraba-raba, juada apa buat berbuka? Si buta pula, rezeki Allah tidak terduga. Nikmatnya memberi, tak kala ada dan tiada. Bukan payah mahu memberi, di sana pasti ada tangan yang menanti. Sekian, terima kasih. تديك والعتاب أجدك دائما بجانبي بلا خيال كأنك نجمة في سماء الليل. Jadi surah Al-Fatihah ni wajib kena baca setiap rakaat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim في لحظة تديك والعتاب أجدك دائما بجانبي بلا خيال كأنك نجمة في سماء الليل تضيء عن طريقي وتبعد عني الويل أنت يا صديقي يا نبض قلبي في كل خطوة. Kak ni
tujuan dia adalah meningkatkan minat para pelajar orang kurang upaya dari sudut buta, kenali sebagai math sense, untuk menambah minat mereka terhadap matematik. Diciptakan khas untuk memudahkan bagi orang-orang buta untuk membaca. Tu yang tuan-tuan lihat, dia di kad-kad ni, dia ada bintik-bintik, dan kemudian dia sesuai dengan selaras dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah SWT akan memudahkan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim, membantu kanak-kanak ataupun individu yang menghadapi kurang upaya seperti buta. Jadi saya mengharapkan kad ini dapat dimiliki oleh kebanyakan seramai mungkin anak-anak yang terkena penyakit buta dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Cikgu Azhar daripada SMK Pendidikan Khas Tapak. Pada pendapat saya, program ini sangat memberi impak yang besar kepada murid saya kerana penghantaran atau deliver message ceramah yang disampaikan tadi sampai. Kerana murid saya dapat memberi respon, dapat menjawab soalan dengan baik. Pada mulanya saya nervous juga untuk menerima hari ini punya jemputan, sebab weekend, bila weekend mungkin murid agak bosan, mengantuk. Tapi program ini bagi saya amat berjaya kerana murid dapat memberi respon yang baik. Ini kami dapat pelbagai ilmu daripada ustaz-ustaz. Dan juga kat sini kami dapat juga banyak hadiah. Program dengan